Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Munirah daripada SMK Kampung Kastam. Baiklah, kita teruskan dengan ulang kaji kita, ulang kaji matematik menuju SPM 2025. Okey, sebelum saya pergi ke tajuk yang seterusnya, kita tengok dulu kawalan masa menjawab soalan. Okey. Kertas 1 diperuntukkan 1 jam 30 minit, bermakna 90 minit. Jadi untuk satu soalan, kita perlu guna masa 2 minit 25 saat sahaja. Tapi untuk pelajar, saya cadangkan satu soalan tu maksimum 2 minit saja. So kita masih ada baki lebih kurang 10-20 minit untuk semak. Baik, untuk kertas 2, bahagian A dan bahagian B, cuba dalam masa 2 jam dan bahagian C 30 minit. Jadi, supaya anda boleh belajar menjaga masa semasa menjawab. Okey? Okey, kita teruskan tajuk yang kedua, iaitu tajuk yang ke-8, lokus dalam 2 dimensi. Tajuk ni tidak perlu pengiraan langsung. Tak payah pakai kalkulator pun. Jadi, kalau tak jawab, rugi. Tapi, kena tahu cara nak jawab juga. Okey, kita imbas sikit. Okey. Lokus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu set soalan. Okey, dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, kalau masa awak belajar masa tingkatan 3 dulu, awak ingat kan cikgu kamu cerita berkenaan kipas. Kalau kipas kan, okay, cikgu lukis sikit lah. Walaupun lukisan cikgu tak berapa cantik sangat. Nampak cara dia aktif pun ada kan. Okey, kipas. Kalau ada satu dot di hujung bilah kipas, okey, bila kita buka kipas, on kipas, apa lokus yang kita dapat? Bulatan. Itu maksud dia. Surihan atau lintasan oleh satu titik. Titik itu boleh berada di sini, di sini, di sini dan di mana-mana saja dalam bulatan. Okey, contoh yang lain apa? Katalah buah kelapa jatuh dari pokok. Buah kelapa jatuh dari pokok. Lukislah pokok. Pokok sikit. Pokok kelapa ke? Buah kelapa. Okey, buah kelapa tu jatuh dari pokok. Maksudnya, apa lokus dia? Ya, lokus dia garis lurus. Yang ni lokus dia bulatan. Okey, kalau slide. Apa ni? Penggelosok. Penggelosok kan? Slide kan? So, kata macam ni lah penggelosok kan? So, slide dia punya lokus apa? Garis lurus condong lah. Apa lagi? Ada banyak lagi yang kita boleh praktikkan untuk lokus ni. Baik, kita teruskan. Okey, sebenarnya ada 5 apa benda yang awak kena tahu dalam lokus. Okey, yang pertama, ni. Lokus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Ayat dia tu. Jarak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan. Confirm bulatan. Okey. Dia kata daripada jarak berapa? 2 cm, 3 cm, 2 km. Okey. Daripada satu titik. Titik apa? Terpulang pada soalan lah kan? Titik A ke titik B ke dia nak bagi tahu. So, dia adalah satu bulatan. Boleh ya? Okey, kita teruskan. Untuk yang kedua. Ini nota untuk awak flashback balik apa yang awak belajar masa tingkatan 3. Okey, lokus bagi satu titik yang berjarak sama dari 2 titik tetap ialah pembahagi 2 sama serenjang. Okey, bagi garis lurus yang menyambung 2 titik tetap itu. So, ada 2 titik. Okey, tak kisahlah nombor ataupun huruf apa yang diberi dalam soalan. Okey, dan garis tengah tu adalah lokusnya. Mesti jarak dia tetap. Jarak dia sama. Ni jarak tetap. Okey, jarak dia sama untuk kedua-duanya. Lokus dia dekat tengah. Okey, kalau lokus bagi titik yang berjarak tetap, dari satu garis lurus. Ganti garis lurus MN dia bagi sini. Okey, yang selari. Dengan garis lurus tersebut. Boleh. So, lokus dia apa dia? Lokus dia adalah, ni sebenarnya di sini ya. Yang tu dia lukis guna jangka lukis. Maaf. Okey, itu lokus dia, nampak?
Locus dia. Kalau yang ni dia nak 3 unit kan? Maksudnya saya kira 3 kotak lah. 1, 2, 3. Jarak dia mesti sama. So ayat dia, locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Tak kiralah atas atau bawah. Okey, boleh? Kita teruskan yang keempat. Okey, locus bagi titik yang berjarak sama. Okey, dari 2 garis lurus yang selari ialah. Okey, ada 2 garis lurus yang selari. Apa locus dia? Locus dia dekat tengah ni, satu garis lurus yang selari dan melalui titik tengah bagi pasangan garis lurus selari tersebut. So, kalau 2 garis lari, ataupun dia bagi soalan, 2 garis lari, ataupun dia bagi huruf, okey, P, Q dan M, N, di mana locus dia? Di sini, tengah ni. Okey, macam mana kita nak lukis kalau tak ada garis? Tak ada garisan, tak ada kotak. Kalau ada kotak, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada kotak, innalillah. Okey, awak kena lukis. Guna apa ni? Guna jangka lukis. Okey, jadi masa awak masuk Dewan Periksa, awak mesti bawa lah segala peralatan tu, jangka lukis, protektor, pembaris dan sebagainya, keperluan untuk awak menjawab. Okey, yang ini kita kena guna jangka lukis. Kita letak jarum kat sini. Okey, saya tunjuk secara ni sajalah ya. Okey, kita letak jarum kat sini, jarum jangka lukis. Dekat sini, dan buat satu bukaan. Bukaan pada jangka lukis tu, tanda di sebelah kanan dan tanda di sebelah kiri. Sama juga di sini. Tapi jangan ubah bukaan tu lah ya. Okey, letak jarum kat sini dan tanda kat area atas ni. Dan ke sini juga. So, persilangan ni. Ni pun sama. Letak jarum kat sini, tanda sini, tanda sini. Jarum di sini, tanda belah sini, tanda kat sini. Dan persilangan tu awak kena garis. Ambil pembaris garis. Itu baru tepat lah. Macam tu. Boleh ya? Okey. Yang kelima adalah locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang ialah pembahagi 2 sama sudut. Macam tu. Okey, mungkin dia keadaan macam ni. Tapi ada soalan, mungkin keadaan dia macam ni. Okey, jadi di mana locus? Saya guna warna merah pula lah. Okey. Kalau locus dia kat mana? Okey. Kalau sini dia tak ada kotak, memang awak kena guna jangka lukis. Kalau ada kotak, memang senanglah kerja awak. Okey? Baik, awak letak jarum di sini. Okey, jarum jangka lukis awak kat sini. Dan kalau dia kata, kita lah ni A, B, C, D. Okey, dia kata nak locus yang jaraknya sentiasa sama daripada COB ataupun CO lah. CO dan OD. Contoh. Okay. Jadi awak kena buat garis macam ni lah kan. Sebab nak bagi jarak ni sama ni. Tapi macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okay. Letak jangka lukis. Kena pakai jangka lukis tau. Kat sini dia macam saya tak boleh nak guna jangka lukis. Tapi tak apa. Okay. Awak kena letak jarum jangka lukis kat sini. Mana dia pen dia? Mana pen? Mana pen? Okey. Letak jarum jangka lukis kat sini dan awak buat. Buka. Macam tu. Okey. Kemudian awak letak jarum tu tanpa ubah bukaan tu lah ya. Tanpa ubah bukaan tu awak tanda di sini pula. Dan tanda letak jarum dia kat sini. Sini. Mana hilang dia jarum dia. Okey. Letak sini tanda macam ni pula. Jadi awak ambil pembaris, awak garis saja sampai merentasi tu. Boleh? Mudah je ni. Mudah je, tak payah guna kalkulator. Tapi kena faham konsep dia. Baik, kita tengok contoh dulu. Sekejap lagi baru kita tengok soalan yang PCB. Okey, raja di sebelah menunjukkan 4 segi 4 sama. Okey, ni ada 4 segi 4 sama yang bersisi 2 cm yang digabungkan. Okey, titik X dan titik Y ialah 2 titik yang bergerak. Kebanyakan pelajar dia tak faham soalan. Dia kata mana titik? Dia cari mana titik? Titik X, titik Y. Soalan salah. Tak payah jawab. Okey? Bukan titik X dan titik Y itu adalah locus. Locus tu yang kita kena lukis. Okey. Dia kata, okey, yang pertama, locus bagi titik X yang berjarak dengan keadaan jaraknya, nampak? Sentiasa 2 cm dari M. 2 cm dari M. Nampak?
daripada jarak tetap dengan satu titik tetap. Apa dia tadi? Ya, betul. Bulatan. Okey. Lukislah bulatan. Cikgu pun tak boleh lukis bulatan kan ni kan? Cikgu lukis lagi, cikgu tunjuk jawapan dia lah. Okey, cikgu lukis bulatan. Macam tak apa bulat kan? Tak apalah. Sekejap lagi cikgu tunjuk jawapan dia. Jawapan sekejap ya. Kena padam sikit. Ya. Jadi apa orang ni kan? Baik. Sekejap ya. Pen. Okey. Pakai warna merah. Okey. Sekejap. Okey, bulatan lah. Bulat. Tangan cikgu pun tak apa nak bulat. Okey. Lebih kurang bulatan lah. Untuk bulatan. Okey. Yang kedua, locus B pula. Soalan B pula. Locus bagi titik Y. Okey. Dari, yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis. Tengok. Dua garis ni. PR dan garis PV. Mana garis PR? Okey, ni PR. Dan satu lagi garis PV. Yang ni garis PV. Nampak tak ni? Tu. Bersilang kan? Kalau bersilang, mana locus dia? Kita nak lukis kat mana? Tadi baru kita buat. Ni. Okey, jadi locus dia di tengah. Okey. Ambillah pembaris, tarik sampai bertemu titik ni sampai sini. Ambil pembaris Guna pembaris lah. Okey. Baik. Lepas tu dia kata tandakan kedudukan bagi semua titik persilangan locus X dan locus Y dengan simbol X bulat. Kat mana persilangan yang berlaku? Di sini. Ni. Okey, mana lagi satu? Sini. Ni locus yang X. Kamu label dululah. Okey, label. Ini locus apa? Locus X. Yang ni locus apa? Locus Y. Macam tu. So, dah dapatlah 3 markah free je. Tak payah kira. Tapi kena tahu cara nak buat lah. Jawapan dia lah. Kena tahu konsep dia lah. Okey. Cikgu tunjuk jawapan yang sebenarnya yang bulatan dia lah. Okey. Buat bulatan tadi. Lepas tu, gariskan daripada P ke T. Sebab apa? Sebab dia nak jarak yang sentiasa tetap. So, walaupun duduk di sini. Y tu duduk di sini. Katalah Y tu duduk sini, titik Y tu dekat sini, titik Y tu mungkin kat sini. Dia boleh berada di mana-mana sahaja dalam locus Y. Itu maksud dia. Maksudnya surihan dia lah. Dia duduk di mana-mana pun boleh. Jarak dia, kalau dia duduk kat sini pun jarak dia sama. Kalau dia duduk kat sini pun jarak dia sama. Itu maksud locus. Boleh ya? Okey, kita teruskan. Kita tengok ni. PCB Johor. Johor. Kalau tak silap saya, masa 2014, semasa saya mengajar tingkatan 3, masa tu first PT3, soalan macam ni. Ni soalan tingkatan 3 ni. Jadi, membantu tak? Kalau kamu dah pasal tengok, okay, ini kandang kambing. Okay, kita tengok. Cik Azim telah mengikat kambing di tiang F. Mana tiang F? Mana F? So, ini. Right. Di hujung penjuru kandang kambing dengan seutas tali seperti yang tunjukkan dalam rajah 5. Okey. Baik. Kambing itu diikat dengan seutas tali yang panjangnya 8 meter. Tali dia 8 meter. Okey. Inilah tali ni. Okey. Kandang kambing itu berbentuk segi empat tepat. Okey. Dia bagi tahu EFGH dengan ukuran luas 7 meter, darab 9 meter. Ini 9 meter, 9 meter, yang ni 7 meter. Okey. Lorekkan rantau yang boleh dicapai oleh kambing tersebut. Okey. Secara logiknya, okey, kambing kan? Kambing kalau ditambat, okey. Saya tak pandai lukis kambing, tapi kita tali je. Lukis tali je. Okey, kambing kalau ditambat kepada di satu tiang, okey, dia akan lari sampai paling tegang lah. Okey, yang paling tegang sekali. Dan dia akan buat apa? Buat pusingan lah, betul tak? Dia nak lari kan? Dia nak lari, dia keluar daripada situ. Tapi dia tak boleh lah buat pusingan sebab ni ada kandang.
Jadi kalau secara logiknya kita fikir kambing akan tarik dia punya tali sampai tegang dan dia akan di sini. Lebih kurang Boleh? Boleh tak? Okey, kita tengok. 7 hingga 9 yang tadi tu 8. Okey. Okey, tali. Tali tu, okey ni kambing. Kambing pula. Ni tiang. Okey, ni tiang F. F tadi. Okey, ni kambing. Kambing duduk di sini. Dan kambing tu boleh berada di mana saja? Kambing tu boleh berada di lokus ini sahaja. Okey, so dia nak lorek kan? Dia nak lorek kan? Jadi dia suruh kita lorek lah. Lorek ke, warna ke. Bawa ke warna dalam periksaan matematik. Kita lorek lah kan? Sebab dia suruh lorek. Okey, lokus dia macam mana cikgu? Macam mana kami nak lukis ni cikgu? Okey, ambil jangka lukis. Okey, kena lukis guna jangka lukis. Letak jarum jangka lukis kat sini. Buka sampai 8. Sampai 8 lah sebab dia nak dia punya tali 8 meter, 8 unit saja. Okey, ataupun 8 meter. Okey, buka sampai 8 sini. Ni 9 kan? Jadi awak buat bulatan lah. Okey, tapi kambing tu tak akan lebih lah sebab tak akan lebih lah sampai sini sebab ada kandang. Okey? Boleh? Dan lorek. Jadi markah dia berapa markah ni? Yang ni 3 markah saja. 2 markah saja. Lukis dan lorek. Okey? 2 markah. Walaupun sikit tapi dia membantu untuk beri markah ya. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, percubaan negeri Kedah. Okey, 2024. Kita baca soalan nampak panjang tapi markah dia pun 3 je. Tapi tak payah kira. Jadi dia membantulah kan. Okey. Rajah 2 di ruangan jawapan menunjukkan segi 4 sama A, B, C, D. Yang dilukis pada grid segi 4 sama dengan sisi 1 unit. Okey. M, N, R, S. Mana? M, N, R, S adalah titik tengah. Okey. Bagi apa? A, B. Masing-masing lah. Okey. B, C. Kemudian C, D. Dan A, D. Okey. Semua tu masing-masing titik tengah. Okey. Dan O ialah persilangan M, R dan S, N. Ni. S, N, M, R. O ni persilangan dia. Alright. Tengok soalan A. Pada rajah di ruangan jawapan, lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan X itu sentiasa berjarak 2 unit dari titik O. 2 unit. Jarak dia tetap. Dan titik tetap. Jadi lokus dia apa? Bulatan juga. Okey. Famous lah soalan ni. Okey. Bulatan. Buatlah bulatan. Data daripada O kan. 2 unit kan. Ni 2 unit lah. Jangan buat besar semua ni. Ini jadi 3 unit. Kalau 2 unit sampai sini saja. Sampai sini saja. Sampai sini. Sampai sini. So bulatan dia berkisar 2 unit sahaja. Saya tunjuk yang proper. Gambar rajah yang akhir dia. Okey. Dapat dah 1 markah. Buat bulatan. Guna jangka lukis. Okey. Jangan buat macam saya ni. Jangan tiru yang ni. Okey. Guna jangka lukis. Okey, dapat 1 markah. Labelkan dia sebagai lokus. Tulis kat luar pun boleh. Lokus X. Okey, lokus X. Kemudian lokus Y pula. Lokus bagi titik Y yang berjarak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 3 unit dari garis CD. Kalau dari garis, 1 garis, lokus dia kat mana? Ni garis ni. Ni garis ni kan? Garis dia. Okay, dia kata 3 unit dari garis tu. Dia mesti sama je. Jadi lokus dia kat mana? 1, 2, 3. Okey, sini. Boleh? Sangat mudah soalan lokus. Cuma kena baca dan fahamkan. Okey? Itu yang melemahkan pelajar tu, cikgu tahu. Okey, lokus Y ni. Okey, dia kata daripada sini. Okey, kita dah lukis. Kemudian last kali. Soalan dia. Seterusnya, tandakan dengan simbol pangkah bulat kedudukan bagi persilangan lokus X dan lokus Y itu. Jadi mana dia bersilang kat mana? Okey, bersilang kat sini. Sini. Oh, tu dia terdekat. Cikgu rapat sangat dengan smartboard ni. Okey, sini.
Oh, besar sangat Cikgu Luki kan. Nak bagi nampak. Okay, so persilangan tu dapat lagi 1 markah. So total, tang mana dah? Okay, so total berapa markah? 2 markah untuk lokus. Okay, 1 markah untuk persilangan. Okay, jangan lupa tulislah dia punya apa? Label lah dia punya lokus. Mana lokus X, mana lokus Y. Okay. Pelajar dapat sesuatu? Okey, ni penyelesaian dia. Yang lebih proper lah. Guna jangka lukis, buat bulatan. Okey, so jarak dia 3 unit. Okey, garisan SON. Okey, saya rasa untuk perkongsian kali ini sampai setakat itu dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.